Guys, kita ada sebiji baru sampai G30. Jom tengok crack dia macam mana. Oh, ni stone chip tapi dah ada echo. Mesti kena repair. Sebab apa? Bila cermin kereta pecah kena batu, impact point, walaupun dia kecil, dia bukannya macam tu, dia bergerak. Cepat lambat dia mesti jalan, guys. Sebab bila kita bawa kereta potong angin, lagi laju kita bawa tekanan angin dia akan masuk dekat impact point, dia akan tolak lagi panjang. Solution dia kena je batu tu cepat repair. Mencegah, guys. Oh, ni kita buat, kita pakai glass well. Mari. Macam korang tengok kat sini, resin ada banyak jenis. Pemilihan resin sangat gila penting. Dia beza pada viscosity dia. Cair, pekat. Benda ni abang kaji 2 tahun nak kaji. Macam ni resin dia warna oranye. Ada cermin yang ada tinted punya. Dia tak boleh pakai resin sebarang. Kalau nak belajar, pening kepala tu. Kita buat ni dulu. Korang nampak guys, ekor dia. Ada 3 ekor ni nampak. Jahat ni ekor ni guys. Jahat gila weh ekor ni. Nampak ekor-ekor dia. Banyak hari ni orang boleh repair, ekor-ekor ni tak boleh hilang. Dia ada cara dia kalau nak bagi masuk kaki dia. Abang Ron kena pastikan resin ni masuk dekat ujung-ujung ekor ni. Macam. Guys, nampak? Ekor dia dah masuk. Repair semua orang boleh repair, mat. Pattern aku, kalau benda tu boleh repair, aku cakap boleh repair. Kalau benda tu tak boleh repair, kau nak buat macam mana? Kadang-kadang ada juga orang tak boleh terima. Kan? Dia cakap, tak boleh repair ke? Kenapa tengok video TikTok Abang Ron boleh? Pernah tak repair crack? Kau tengok video aku crack panjang sangat? Boleh. Tahan tak tahan je lah, itu je. Biasa kalau orang nak repair crack, dia akan WhatsApp aku minta gambar. Daripada gambar aku tahu benda ni boleh repair ke tak. Untuk long crack, kena cepat guys. Kena cepat repair. Kan cermin pecah. Bila rasa pakai jari dia tak rata. Bila repair dengan cara yang betul, dia rata. So bila kita bawa kereta tekanan angin, dia nak masuk macam mana? Sebab lubang yang impact point dah tutup, dah karing. So bila crack yang dah repair, nak repair kali kedua dah tak boleh sebab dia dah karing proses. Ini nama dia karing proses. Jemur kat matahari, itu karing. Dia dah rata. Ini kena kikir habis. Rata. Nampak? Hari ni banyak orang repair, dia tak rata. Nampak sama je. Sebab tu pentingnya before, during, after gambar. Penting gila. Guys, macam untuk pengetahuan you all semua, cermin kereta ni kalau pecah, terus cari kedai untuk repair. Kalau dia pecah kat tengah, dia akan jadi bulat, stone chip, bozai. Kalau pecah dekat lain, kat penjuru ni apa semua, dia kalau pecah dia akan menjala. Crack yang menjala ni, kena batu tu cepat kena repair. Elakkan air hujan masuk. Air kawash ke apa, masuk. Masuk. Nanti result dia kerja tak cantik. Macam guys. Dan benda penting, untuk repair crack bukan untuk menghilang. Repair crack ni adalah untuk matikan crack supaya crack tu tak berjalan. Dan dia bergantung pada crack dan pada technician yang repair tu. Tapi yang penting before, during, after mesti nampak beza dia. Biasanya 80%, 90% akan hilang lah. Bila dah repair dia rata, dia takkan jalan ni. Sebab tu bila repair dengan kita Barakah, kita bagi warranty. Bergantung pada crack tu. Macam nak lebih info berkenaan cermin kereta, like, follow, comment, share sekarang. Bagi.